Hari ni saya nak tunjukkan saya buat kuih bingka. Bingka Kemboja. Bingka ni bukan berasal daripada negara Kemboja ya. Ia ialah acuan bingka, acuan kuih bingka yang berbentuk bunga kemboja pecah 8. Puas hati bila membuatnya. Jom kita mulakan resipi hari ini. Hai semua. Saya nak tunjukkan cara supaya acuan ni tak melekat bila kita gunakan. Panaskan 2 sudu makan margarin ke butter ke dekat dalam acuan ni. Nanti kita boleh lenserkan semua dia punya acuannya. Panaskan dulu. Lagi satu saya nak cakap, kalau guna dekat dapur gas, kita pakai penutup. Cantik kan? Kalau oven, tak perlu guna penutup. Saya panaskan dulu. 2 helai daun pandan ni kita kisar jadikan setengah cawan air. Setengah cawan air. Tak cukup setengah cawan, campurkan air biasa. Satu cawan tepung gandum. Satu biji telur. Setengah cawan gula. Setengah cawan air. Setengah cawan santan pekat. Campurkan sedikit lagi. Tambahkan sedikit lagi air. Garam sedikit. Biarkan sejuk. Biar sejuk dulu ya. Nak guna esen vanila boleh, esen rose pun boleh. Pewarna hijau. Banyak. Masukkan. Sapukan kat loyangnya. Tepikan.
Ada lebih sikit, kita boleh masukkan dalam acuan lain. Nak tahu bijan sangat ataupun tidak, terpulang pada sahabat ya. Jom kita membakar. Bila dah masak sejukkan ataupun dah sejuk tu, kita tutup dulu sebelum kita nak buka. Sahabat tengok, acuan ni memang tak melekat ya. Senang je nak keluarkan. Kalau kita buat macam gini pun, dah senang dah. Tak melekat pun. Nak keluarkan daripada loyang pun senang. Buat macam itu je. Kena pakai sarung tangan plastik ya. Saya ganti sarung tangan dulu. Nak kerah hangus. Potong ikut alur bunga dia. Nak potong besar macam gini pun boleh. Jadi dia boleh dapat bentuk hati. Begitulah kejadiannya sahabat. Senang sahaja. Kuih bingka ni paling senang. 4 bahan asas. Kalau nak letak bijan boleh, tak nak letak bijan pun boleh. Acuan ni kita boleh buat berniaga. Saya rasa sesuai sangat untuk buat juadah berbuka ataupun majlis-majlis keramaian. Potong macam gini, bila ambil senang aja. Selamat mencuba.